Apa khabar semua Bladers? Kalau korang dah sedia nak bawa game korang ke level seterusnya, memang sinilah tempatnya. Hari ni, kita nak kupas tuntas peraturan rasmi Beyblade X. Kita akan buat ni dengan padat, ringkas dan yang paling penting, menarik. Jom kita mula. Jadi, korang nak jadi juara kan? Semangat tu dah ada, beg kegemaran pun dah ada kat tangan dan korang rasa nak buktikan yang korang lah yang paling power. Betul tak? Kita faham sangat semangat tu. Tapi, nak jadi yang terbaik ni, skill semata-mata tak cukup tau. Korang kena tahu peraturan permainan. Itulah kuncinya. Jadi, jom kita mulakan perjalanan korang untuk jadi seorang juara. Okey, first step dalam perjalanan ni, kita kena pastikan semua gear kita legal dan sedia untuk bertempur. Jom kita mula dengan peraturan paling asas, paling penting. Hanya parts rasmi siri Beyblade X je yang boleh guna. Maksudnya, produk yang keluar dari Julai 2023 ke atas. Jadi, lupakanlah parts dari siri Burst atau Metal Fight, okey? Oh, dan satu lagi, tiada parts dari Hall of Fame. Hall of Fame ni, senang cerita, parts yang dah direhatkan sebab terlalu power. Ini semua untuk pastikan game sentiasa adil dan seimbang. So, semua orang mula dari landasan yang sama. Simple kan? Setiap Beyblade X ada 3 komponen strategik. Pertama, Blade. Ini yang tentukan gaya serangan atau pertahanan korang. Kedua, Ratchet. Dia kontrol ketinggian dan keseimbangan B. Dan yang ketiga, Beat, yang akan tentukan macam mana corak pergerakan B tu. Siapa yang pandai gabungkan 3 benda ni, dialah yang akan menang. Dan ingat ya, bukan B je kena liga. Gelanggang pun sama. Semua pertarungan mesti guna Stadium X rasmi. Ini penting supaya Extreme Line tu berfungsi dengan betul. Tak ada pengecualian ya. Baiklah korang, dah sah. Cun, sekarang tiba masanya untuk berdepan dengan para hakim. Jom tengok macam mana korang akan diperiksa dengan teliti. Proses cek ni simple je. Korang serahkan B yang dah siap pasang, nanti hakim akan buka satu-satu. Blade, Ratchet, Beat, dia akan cek setiap part tu untuk pastikan semuanya sah. Lepas tu, dia akan pulangkan balik parts tu pada korang, tapi dalam keadaan belum pasang. Ini semua untuk keadilan. Jadi satu tips penting, pastikan korang cekap pasang balik B tu, terutamanya bila tengah pressure. Okey, part ni penting. Di sinilah kreativiti korang diuji. Nak campur-campur parts rasmi untuk cipta combo unik? Silakan, memang digalakkan. Tapi, apa-apa ubah suai yang boleh tukar prestasi B tu, macam korang asah blade atau letak stiker tak rasmi, itu memang haram sama sekali. Kalau kena kantoi, korang boleh kena singkir. Jadi, jangan buat. Baiklah, korang dah lepas cek. Sekarang korang dah ada ke arena. Inilah masanya, masa untuk beraksi. Jom kita mulakan pertarungan. Peraturan ni nampak simple tapi sangat penting untuk pastikan game adil. Launcher korang tak boleh lebih tinggi dari 20 cm dari badan stadium. Kenapa? Sebab kita tak nak ada orang dapat advantage dari pelancaran yang terlalu tinggi dan power. Sebelum battle mula, korang kena tentukan posisi shoot korang, sama ada kiri, kanan atau tengah. Selalunya, kita tentukan guna 1-2 som. Dan bila korang dah pilih, korang tak boleh tukar posisi tu untuk sepanjang match. So, ini bukan main pilih je tau. Ini sebahagian dari strategi. Pilihlah dengan bijak. Okey, cara nak mula dah tahu. Sekarang, soalan paling penting. Macam mana nak menang? Jom kita bedah siasat sistem mata dalam Beyblade X. Ingat nombor keramat ni. 4. Ya, 4 mata. Itulah sasaran korang. Blade pertama yang dapat kumpul 4 mata, dialah pemenangnya. Jadi, ni bukan setakat satu battle je. Ini adalah satu perlumbaan. Setiap shoot korang tu sangat-sangat penting. Ada 4 cara nak kutip mata. Yang pertama, spin finish yang biasa kita nampak dapat 1 mata. Kalau korang berjaya tolak base lawan masuk over zone, itu over finish, dapat 2 mata. Kalau base lawan pecah, itu burst finish pun dapat 2 mata. Tapi, yang paling best, yang boleh ubah nasib game, extreme finish. Kalau dapat buat ni, korang terus dapat 3 mata. Banyak tu. Nampak tak poket kat bucu stadium tu? Itulah overzone. Kalau korang boleh tolak bedam lawan masuk dalam salah satu poket tu, confirm korang dapat 2 mata. Memang kena ada power dan ketepatan. Dan sekarang, kemasan yang paling epic. Extreme finish. Korang guna extreme line kat dinding stadium tu untuk buat serangan yang boleh buat B lawan terpelanting keluar arena. Kalau korang berjaya buat ni, 3 mata terus dalam tangan. Memang game changer dan hampir confirm korang menang match tu.
Okey, kita dah cover peraturan teknikal dan strategi. Tapi, nak jadi blader yang sejati, ada satu lagi benda yang korang kena ada, iaitu semangat kesukanan. Ini mungkin peraturan yang paling penting sekali. Apa sahaja keputusan hakim, kita kena ikut. Tak kira menang atau kalah, kita kena hormat keputusan tu. Semangat kesukanan inilah yang buat komuniti kita ni best. Dan jangan main-main ya, sebab akibatnya serius. Kalau menipu, memang terus kena singkir. Tak ada kompromi. Jadi, main dengan adil, lawan betul-betul, dan yang paling penting, have fun. Itulah semangat sebenar Beyblade. Korang dah tahu peraturan, dah faham strategi. Semangat kesukanan pun dah ada. Sekarang, soalan terakhir. Adakah anda bersedia untuk melancarkan bay anda? Jom gegarkan arena. Semoga berjaya semua Bladers.